Jumlah mangsa banjir di Sarawak meningkat kepada 3,111 orang daripada 962 keluarga setakat pagi ini, berbanding 2,802 orang petang semalam. Sebanyak 25 pusat pemindahan sementara, PPS, masih beroperasi melibatkan kawasan Serian, Siburan, Sibu, Selangau, Bintulu dan Sebau. PPS dengan mangsa tertinggi ialah SK Tanah Putih, Serian, 431 orang, diikuti Dewan Masyarakat Serian, 325 orang, dan Dewan Suara Bintulu, 306 orang. Di Sabah, keadaan kekal tidak berubah dengan 366 mangsa daripada 138 keluarga, semuanya di daerah Beaufort. Dua PPS masih beroperasi, iaitu PPK Dewan Selagun yang menempatkan 328 mangsa dan PPS Dewan Sri Dayan Shah Bandar, Padas Damit dengan 38 mangsa.